Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fazana Aisyah binti Asri dari kumpulan 3 Gadis akan membentangkan tajuk satu, iaitu adakah falsafah pendidikan guru PTE masih relevan dalam pendidikan abad ke-21? Pendidikan abad ke-21 dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang pesat, globalisasi serta tuntutan kemahiran baharu seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Dalam konteks ini, peranan guru tidak lagi terhad kepada penyampaian ilmu semata-mata, tetapi turut berfungsi sebagai fasilitator dan pembimbing yang mampu membentuk murid menyesuaikan diri dengan perubahan dunia semasa. Falsafah pendidikan guru PTE yang menekankan pembentukan guru berilmu, berkemahiran, beretika dan seimbang masih relevan kerana selari dengan keperluan pendidikan moden. Nilai profesionalisme, sahsiah dan keseimbangan yang digariskan dapat membantu melahirkan guru berkualiti serta mampu membentuk generasi holistik ni. Walau bagaimanapun, pelaksanaannya perlu sentiasa diperkasa, khususnya dalam aspek penguasaan teknologi dan kemahiran abad yang ke-21 agar pendidikan dapat memenuhi keperluan industri dan masyarakat pada masa kini. Bagi latar belakang pula, falsafah pendidikan guru PTE digubal sebagai panduan asas dan dalam melahirkan guru yang berkualiti, khususnya dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional iaitu TVET. Falsafah ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui FPG, guru bukan sahaja dilatih untuk menguasai ilmu pengetahuan, malah diperkasakan dengan kemahiran teknikal yang relevan dengan keperluan semasa. Selain itu, FPG juga menekankan pembentukan guru yang berakhlak mulia, beretika serta bertanggungjawab kepada masyarakat dan juga negara. Falsafah ini diwujudkan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja mahir yang semakin meningkat selaras dengan pembangunan industri dan juga teknologi. Di samping penguasaan kemahiran praktikal, aspek profesionalisme dan pembelajaran sepanjang hayat turut ditekankan agar guru sentiasa peka terhadap perubahan serta mampu meningkatkan kompetensi diri secara berterusan. Oleh itu, FPG juga menekankan peranan penting dalam memastikan sistem pendidikan teknikal dan vokasional kekal relevan dan berkualiti. Selain itu, bagi ciri pendidikan abad ke-21 menekankan penguasaan kemahiran 4K iaitu pemikiran kritis, kreativiti, kolaborasi dan komunikasi bagi melahirkan murid yang mampu bersaing dalam dunia global. Kemahiran ini penting untuk membantu murid berfikir secara mendalam, bekerjasama dalam pasukan serta menyampaikan idea dengan berkesan. Selain itu, penggunaan teknologi digital secara meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran turut menjadi ciri utama bagi memastikan pembelajaran lebih interaktif dan relevan dengan perkembangan semasa. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid juga diberi keutamaan kerana ia menggalakkan pelibatan aktif, pembelajaran kendiri dan penerokaan ilmu secara lebih bermakna. Pendidikan abad ke-21 juga turut menekankan pembelajaran sepanjang hayat, kebolehsesuaian aras tinggi iaitu KIBAT dalam menyelesaikan masalah sebenar. Pada masa yang sama, kepelbagaian latar belakang dan keperluan murid diambil kira agar tiada yang tercicir. Penekanan terhadap nilai etika, sahsiah dan tanggungjawab global pula memastikan murid bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berperibadian mulia dan bertanggungjawab sebagai warga negara dunia. Seterusnya, kita akan melihat kerelevanan falsafah pendidikan guru dari aspek nilai dan etika. Dalam dunia pendidikan hari ini, guru bukan sahaja berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk sahsiah dan kepribadian murid. Oleh itu, aspek nilai dan etika yang terkandung dalam PTE sangat penting.
dan masih relevan sehingga kini. PTE menekankan pembentukan guru yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, berdisiplin serta mempunyai kepribadian yang baik. Dalam pendidikan abad ke-21, murid bukan sahaja terdedah kepada ilmu akademik tetapi juga kepada pelbagai pengaruh luar seperti media sosial, teknologi digital dan budaya global. Dalam situasi ini, guru perlu menjadi contoh teladan yang baik supaya murid dapat mencontohi sikap positif seperti hormat menghormati, amanah, jujur dan bekerjasama. Selain itu, guru yang berpegang kepada nilai dan etika yang kukuh dapat membentuk suasana pembelajaran yang kondusif, selamat dan harmoni. Murid akan berasa dihargai, dihormati dan lebih berkeyakinan untuk belajar. PTE membantu guru memahami bahawa pendidikan bukan sahaja menyampaikan silibus tetapi juga membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kesimpulannya, aspek nilai dan etika dalam PTE masih sangat relevan dalam pendidikan abad ke-21 kerana ia menjadi asas kepada pembentukan guru yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga berakhlak mulia dan berkepribadian tinggi. Seterusnya, kita melihat kerelevanan PTE dari sudut profesionalisme guru. Dalam era pendidikan moden, peranan guru semakin mencabar kerana mereka bukan sahaja perlu mengajar tetapi juga membimbing, memotivasikan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang pesat dalam dunia pendidikan. Oleh itu, prinsip profesionalisme yang terkandung dalam PTE sangat penting dan masih sesuai diamalkan. PTE menekankan bahawa guru perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran diri melalui pembelajaran sepanjang hayat. Ini termasuk menghadiri kursus, latihan, bengkel serta mengikuti perkembangan teknologi dan pedagogi terkini. Guru yang profesional akan sentiasa berusaha memperbaiki kaedah pengajaran supaya lebih menarik, berkesan dan sesuai dengan keperluan murid yang pelbagai. Selain itu, PTE juga menggalakkan guru untuk bersikap amanah, bertanggungjawab dan komited terhadap tugas mereka. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, guru bukan sahaja dinilai berdasarkan pencapaian akademik murid tetapi juga dari segi pembangunan sasiah, kemahiran sosial dan kebolehan murid untuk berfikir secara kritis. Oleh itu, guru yang profesional perlu memainkan peranan yang lebih luas dan menyeluruh. Kesimpulannya, PTE masih relevan kerana ia membantu melahirkan guru yang bukan sahaja berilmu dan mahir tetapi juga berdedikasi, bertanggungjawab dan sentiasa bersedia menghadapi cabaran pendidikan masa kini. Akhir sekali, kita melihat kerelevanan falsafah pendidikan guru dalam konteks pendidikan digital. Pada masa kini, penggunaan teknologi dalam bilik darjah semakin meluas sama ada melalui pembelajaran dalam talian, penggunaan peranti digital maupun aplikasi pendidikan. Dalam keadaan ini, peranan guru bukan sekadar mengajar menggunakan teknologi tetapi juga membimbing murid supaya menggunakannya secara beretika dan bertanggungjawab. PTE membantu guru memahami bahawa teknologi hanyalah alat untuk menyokong pembelajaran, bukan menggantikan peranan guru sepenuhnya. Guru perlu memastikan penggunaan teknologi dapat meningkatkan kefahaman murid, menggalakkan pembelajaran kendiri dan membina kemahiran berfikir aras tinggi. Pada masa yang sama, guru juga perlu mendidik murid tentang keselamatan cyber
adab dalam komunikasi digital dan penggunaan maklumat secara beretika. Selain itu, PTE membantu mewujudkan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pembentukan nilai serta sasiah murid. Walaupun murid mahir menggunakan teknologi, mereka tetap perlu dibimbing supaya tidak terpengaruh dengan perkara negatif seperti penyalahgunaan media sosial, penyebaran maklumat palsu dan ketagihan skrin. Di sinilah peranan guru yang berpegang kepada PTE menjadi sangat penting. Kesimpulannya, PTE masih relevan dalam pendidikan digital kerana ia membimbing guru menggunakan teknologi secara bijak sambil memastikan pembentukan sasiah dan nilai murid terus diberi keutamaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Radia Maisarah binti Muhammad Zain. Hari ini saya akan menguraikan cabaran utama dalam pelaksanaan pendidikan teras etika atau PTE di institusi pendidikan. Untuk cabaran yang pertama ialah kesediaan guru yang tidak seimbang. Tahap penguasaan pedagogi abad ke-21, kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT serta literasi digital masih berbeza antara guru. Perbezaan ini menyebabkan pelaksanaan PTE tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Cabaran seterusnya ialah beban tugas pentadbiran dan kekangan masa. Tugasan pentadbiran yang tinggi menyebabkan guru kurang memberi tumpuan kepada pembinaan sasiah murid, refleksikan diri serta inovasi pengajaran yang seharusnya menjadi teras dalam pelaksanaan PTE. Selain itu, penguasaan teknologi yang terhad dalam kalangan sebahagian guru turut menjadi cabaran. Kekurangan kemahiran dalam menggunakan teknologi secara beretika dan berkesan menyukarkan perintegrasian nilai dan etika dalam PDP selaras dengan kehendak PTE. Di samping itu, jurang kemudahan dan infrastruktur teknologi antara kawasan bandar dan luar bandar turut menjejaskan pelaksanaan PTE. Akses teknologi dan sokongan digital yang tidak seimbang menyebabkan peluang pembelajaran murid menjadi tidak sama rata. Cabaran lain yang turut dikenal pasti ialah tekanan orientasi peperiksaan. Penekanan yang berlebihan terhadap pencapaian akademik menyebabkan aspek pembangunan nilai, etika dan profesionalisme murid kurang diberi perhatian walaupun aspek ini merupakan matlamat utama PTE. Akhir sekali, cabaran nilai dan etika murid semakin mencabar akibat pengaruh media sosial dan budaya digital yang menyukarkan pembentukan sasiah murid seperti yang ditekankan dalam PTE. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Bagi menangani cabaran-cabaran yang telah dibincangkan, beberapa cadangan penambahbaikan boleh dilaksanakan bagi memperkukuh pelaksanaan PTE. Pertama, pembangunan profesional guru secara berterusan perlu diperkasakan. Latihan yang berfokus kepada pedagogi abad ke-21, KEBAT, literasi digital serta pengintegrasian nilai dan etika secara praktikal dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru. Selain itu, pengurangan beban tugas pentadbiran wajar dilaksanakan agar guru dapat menumpukan perhatian kepada pembinaan sasiah murid, refleksikan diri serta inovasi pengajaran selaras dengan matlamat PTE. Jurang kemudahan dan infrastruktur teknologi antara bandar dan luar bandar perlu ditangani melalui penyediaan akses digital yang saksama serta sokongan teknikal yang berterusan bagi memastikan pelaksanaan PTE dapat dijalankan secara adil dan menyeluruh. Di samping itu, sistem pentaksiran juga perlu diseimbangkan dengan penilaian holistik yang bukan sahaja menilai pencapaian akademik, malah menekankan perkembangan nilai, etika dan profesionalisme murid sejajar dengan falsafah PTE. Akhir sekali, penlibatan pelbagai pihak seperti institusi pendidikan, pembuat dasar dan komuniti amat penting bagi memastikan pelaksanaan PTE lebih konsisten, menyeluruh dan relevan dengan cabaran pendidikan semasa.
Sebagai kesimpulan, pelaksanaan pendidikan teras etika atau PTE berdepan dengan pelbagai cabaran dari segi kesediaan guru, beban tugas, jurang teknologi serta pengaruh budaya digital. Namun demikian, cabaran-cabaran ini boleh ditangani melalui pembangunan profesional guru yang berterusan, penambahbaikan sistem pentaksiran, penyediaan infrastruktur yang saksama serta kerjasama semua pihak. Secara keseluruhannya, kejayaan pelaksanaan PTE bergantung kepada komitmen bersepadu semua pihak dalam melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dari aspek akademik, malah mempunyai nilai etika dan sasiah yang seimbang selaras dengan keperluan pendidikan masa kini. Terima kasih.